buat duit jual ebook step by step. Saya tulis ebook dekat title YouTube ni sebab nak semua orang faham, tapi sebenarnya ni adalah digital product macam ebook, template, recipe, course, consulting dan juga kadang games. Kenapa kita patut jual digital product? Digital product ni sebab dia senang. Untuk beginner pun boleh jual. Modal dia rendah. Kadang-kadang kalau kita pandai, modal jadi zero. Kita kena guna kita punya skill dan pengalaman pun dah okey lah. Tak perlu simpan inventory. Contoh kalau kita nak jual buku, kita perlu hantar pergi printer tu akan hantar buku kat kita dan kita kena jaga buku tu. Kita kena simpan inventory. Kalau ebook tak payah, kita hanya perlu ada satu kopi tu, kita jual kat satu orang ni, orang A, dan kopi yang sama tu kita boleh jual kat B, C, D, E dan kita boleh repeat sampai sebanyak mana yang kita nak. Kita tak perlu pun ambil space kat dalam kita punya warehouse untuk simpan buku tu, dan profit margin dia tinggi. Maksudnya kat sini dia punya cost tu kita bayar sekali je, tapi kita boleh duplicate banyak-banyak kali, dan kalau kita ikut step by step betul, kita punya profit margin boleh setinggi 90% ke 100%. Okay, so video ni pasal apa? Video ni saya akan cakap tentang apa tu digital product, macam mana nak cari digital product yang sesuai, macam mana nak create digital product tu. Kita dah dapat idea tu, macam mana kita nak create digital product tu, nak set up kedai online macam mana dan dekat mana, dan last sekali dan paling penting, macam mana kita nak market dan dapatkan sales untuk kita punya digital product ni. So orang lain saya tengok kat luar sana kan, dia orang tahu benda ni, cara macam nak buat digital product ni, dan dia orang charge mahal-mahal gila untuk ajar benda yang simple ni. Tapi dalam video ni korang akan dapat secara percuma saja. Tapi saya minta tolong like video ni dan share lah kat kawan-kawan, dan juga subscribe kat channel saya supaya YouTube boleh tahu yang video ni adalah satu video yang bagus dan ramai orang lagi boleh nampak video ni. Okay, first kali, apa tu digital product? Dia adalah something yang bukan physical tapi ada value. Kita boleh own benda tu, kita boleh beli, dia menyelesaikan masalah. Kita sebagai master owner, kita boleh jual produk itu kepada banyak-banyak orang lain. Selalunya orang spend duit untuk beli digital product adalah benda tu menyelesaikan masalah dan benda tu educational. Okay, so dah tahu kan digital product tu apa? Tak semestinya ebook saja. Nombor dua, kita kena tahu apakah jenis digital product yang sesuai untuk kita. Kalau nak tahu digital product apa yang sesuai untuk kita adalah kita just tengok je kat diri kita apa masalah yang kita ada dan apa yang kita rasa can best kalau ada benda ni. Sebagai contoh, saya nak belajar macam nak buat sushi, macam nak belajar nak buat makanan Jepun, dan ada contoh lah, kalau ada satu buku ni dia ajar saya macam mana nak buat sushi yang senang, mesti saya akan beli. Kita search dulu, kita tengok ada tak benda yang macam yang kita nak, ada tak resipi makanan yang simple untuk saya belajar macam nak buat makanan sushi. So kalau ada, kita tengok apa yang content gap. Kalau kita rasa macam okay, dia dah ada buat ebook macam nak buat makanan, macam mana nak buat sushi, mungkin kita boleh beli ebook tu. Bila kita dah dapat ebook tu, kita dah pandai macam nak buat, mungkin masalah kedua kita adalah can best kalau ada orang tunjuk caranya face to face, dan mungkin kita boleh pula buat digital product iaitu videos. Orang lain tu hanya jual ebook, PDF, resipi je kan. So kita boleh buat video step by step macam mana nak buat makanan sushi tu dan berjaya. So itu adalah salah satu produk digital marketing jugalah yang korang boleh fikir. Macam contoh yang saya pernah buat adalah, dulu saya ada masalah macam nak simpan duit, tak tahu nak simpan duit, dan saya rasa macam saya search ni sana, ada tak template orang lain buat bajet bulanan macam mana. Jadi saya search tak jumpa, tak ada. So jadi saya create sendiri dan saya jual kat orang. Dan alhamdulillah kalau korang tengok, saya akan letaklah result kat sini. Dalam satu bulan tu banyak orang beli tau. I think rasanya in total boleh dapat dalam RM2,000 lah sebulan. Hanya jual something yang saya usaha untuk buat sekali, dan benda tu repeat je, dan saya letak semua tu secara automatik. Bila ada orang beli je, benda tu terus di-emailkan kepada orang tu sekali dengan instructions dia. So maksudnya kat sini korang kena cari niche apa yang korang suka. Sama lah macam kalau korang nak jadi content creator ke, nak jadi apa-apa pun, kena ada cari niche. Basically apa minat korang minat apa yang korang minat. So fokus kepada itu je. Sebab kalau korang minat benda tu, mesti korang tahu lebih kepada benda itu. Buat research kat TikTok, kat social media, dekat YouTube, kat Instagram, dan korang akan dapat idea orang lain buat apa, dan cari kat situ apa content gap dia, apa yang belum ada lagi. So korang hasilkan yang itu. Kalau orang lain dah buat tapi korang beli rasa macam saya boleh bagi better ideas, boleh expand on ideas yang ada pun okey juga, boleh.
Tapi yang penting jangan copy orang lain dah ada apa. Contoh dia dah ada resepi tu, kita just tukar nama saja, kita jual benda yang sama. Itu tak elok. Yang lagi tak elok adalah kita beli template ke orang lain punya resepi ke apa, dan kita jual benda yang sama kepada orang lain. Okey, itu janganlah. Sebab ada setengah orang jual e-book macam tu je kan, dia bagi e-book, tapi itu unethical, rasanya not legal jugalah. Sebab itu adalah copyrighted orang lain punya material, orang lain punya hak kan. So takkan kita nak jual. So jangan buat macam tu. Kalau korang tak tahu macam nak buat e-book, tak tahu nak buat resepi, tak tahu nak buat apa, saya tunjuk satu website ni. Bila saya dah search write e-book for me, banyak freelancers lah tengok lah, e-book writer, I will be your e-book ghost writer. So ni apa yang banyak orang guna selalunya. Kalau korang tengok macam dia ni terror lah, dia ada e-book yang lawa gila. Selalunya dia orang bayar ghost writers atau freelancers. Okay, contoh okay, I will write 5,000 quality words. Dia orang akan buat research, dia orang akan buat buku tu lawa-lawa untuk kita guna seakan-akan kita yang tulis. Okay, macam contoh write ebook recipe food. Okay lah, write ebook based on recipe food lah. So dia ni ada specialize on cookbook je, recipe book. Okay, hi, I'm Glory, trusted partner, exceptional books kan, high quality content, engaging. So dia in English, tengok dia punya harga dia $40 saja untuk dapat basic ebook, 10 recipe cookbook. Banyak ingredient, preparation, serving. Kita tak payah buat apa, standard, premium. Contohlah kita nak premiumnya 100 recipe cookbook, banyak gila tu. Okay, so the outline, text rewrite, topic research. Dia buat research kali untuk kita, bukan kita yang kena fikir, bukan kita kena bagi material. Kita cakap je kita nak buat macam mana, dia orang akan tulis dalam 10 hari. Dan kalau kita tengok macam tak lawa ke apa, boleh tukar. Dan korang boleh tengok dia punya reviews, fantastic experience lah, great work lah, deliver exactly lah. So kalau korang dah dapat review yang power je ni, go for it lah. Okay, so apa lagi? Kalau ebook tadi apa? Kalau okay, write ebook for me in Malay. Kalau korang rasa macam aku yang target market adalah orang Melayu, seller details. Ni language korang boleh pilih. Seller lives in Malaysia pun okey. Lives in Malaysia. Kalau lives in Malaysia selalunya Melayu ataupun boleh cakap Melayu lah kan. Ni nampak ni, I will professionally write and design your ebook that you can sell. So tak kisah. Tapi kalau orang tu duduk kat Malaysia pun, tapi kalau korang hire dekat Fiverr ni, diorang still akan minta payment dalam bentuk USD. Tapi contoh kalau korang bayar 100 USD pun tu dalam RM500 kan, dan korang jual ebook ni satu RM50. Dalam berapa kali jual, 10 kali jual dah dapat, 10 kali jual ebook ni dah dapat balik lah korang punya modal tu. So macam-macam benda-benda korang boleh dapat kat sini. Ebook, apa lagi, template for pregnancy. I will design parenting, pregnancy and maternity, childcare, motherhood, infographics. So kalau korang work dengan korang yang target market adalah orang yang pregnant, macam korang jual baby food ke apa kan, untuk cara nak attract orang-orang yang pregnant mothers ni, korang kena bagi benda free macam infographics macam ni. Cakaplah okay, checklist checklist yang perlu ada sebelum pergi ke hospital untuk bersalin. So benda tu mothers, kalau korang cakap it's free, dia akan download je. Tapi korang bila dah download tu, mintalah nombor telefon ke, address duduk kat mana ke, email ke apa. Paling penting email lah, sebab kita kena hantar kan infografik ni ke mana. So bila korang dah dapat email tu, maksudnya korang dah dapat satu leads lah. Dan kalau korang jual baby food, benda-benda leads tu adalah sangat penting dan sangat berbaloi. Dan korang punya cara nak dapat leads tu hanyalah dengan invest sekali dekat infografik ini, yang harga dia $5 saja. Kalau nak yang paling lawa-lawa pun premium punya $45 je. So itulah cara macam mana yang paling senang kalau korang tak ada skills and knowledge, malas nak buat research untuk buat digital product. Yang ramai orang sebenarnya tak tahu, yang kalau kita tengok guru-guru orang yang terror ni, macam bila masa dia tulis e-book, soalnya dia orang ambil ghostwriter lah. Okay, so itu cara macam mana nak buat, and trust me, it works sebab saya pun pernah buat. Okay, how to create, korang dah tahu kan how
how to create kat Fiverr lah. Website lain pun ada, tapi so far saya dah guna Fiverr, so saya rasa benda ni efektif. Dan yang paling bestnya, seller-seller ni diorang buat ni as a permanent job tau selalunya. Dan kalau contoh kita ni ebook tu ada something yang kita perlu pembentukan ataupun nak edit ke apa, kita boleh just pergi balik kat dia cakap, boleh tak tolong edit ni, ataupun contoh something yang kita tak boleh edit kan, boleh tak tolong edit ni. Selalunya diorang akan edit for free je. Tapi lah, let's say lah kalau diorang suruh buat payment pun, bayar dalam 10 USD diorang akan buat edit, dapat revision. So itu pun tak ada masalah. Mesti korang ingat macam, kalau aku dah beli daripada dia, nanti orang tanya pasal aku punya produk ni, aku tak tahu. Tak apa, kita still boleh contact dengan dia. Itu macam kita punya freelance programmer ataupun freelance staff kita lah, yang kita bayar per job. Okay, nak jual kat mana? Produk-produk ni, ebook ni, kita buat as simple as possible je. Yang berjaya pun, kalau korang tengok yang macam orang jual pizza tu, dia bukannya terima order daripada website yang mahal-mahal ke apa dia bayar pun, dia terima dekat WhatsApp dia je. So as a start, kalau korang rasa macam tak nak lah, aku tak tahu macam nak jual ebook ni macam mana, korang just buat through WhatsApp je pun boleh. Macam contoh korang dah promote benda ni, dan kalau ada orang kata saya berminat lah nak beli barang ni, lepas tu korang just reply kat WhatsApp je lah, lepas tu tunjuk QR code berapa dan minta details email yang saya akan emailkan. Itu cara yang paling senang, tapi bagi saya tak suka. Saya suka automated. Cara nombor 2 yang kalau korang terror adalah kena ada website sendiri. Buat website sendiri. Kalau korang pandai lah, buat form untuk bayar kat situ, payment dah automatic masuk, dia akan automatic email kepada pelanggan tu. Tapi bagi saya benda tu susah, dan bukan bagi saya lah benda tu susah, tapi kalau korang pandai in terms of website, korang boleh teruskan buat website sendiri, sebab korang tak payah nak bayar charges. Tapi bagi saya, ada satu website ni yang saya guna dan saya suka, adalah onpay.my. Ada satu website yang lokal ni, dia nama dia onpay.my, yang korang boleh menerima duit daripada situ, boleh buat satu landing page kat sana, dan boleh upload apa benda yang korang nak upload kat situ, boleh menerima order, dan bila orang buat payment, automatically kita akan hantar email berserta dengan kita punya digital product tu straight kepada pelanggan yang beli tu. Dia adalah beberapa jenis account type. Ada yang free, ada yang paid, ada yang advance. Tapi untuk awal ni kita guna yang free je. Free pun boleh berjaya juga. Korang letak je korang punya QR code dekat landing page tu, dan bila kita dapat masuk QR code, diorang akan key in order kan. Bila diorang dah key in nak beli, kita just kena tekan sahkan pembelian. Bila dah tekan sahkan pembelian tu, automatically email bersertakan dengan kita punya digital product, which in this case is ebook tu, straight kepada pelanggan. So itu yang korang boleh guna lah. Itu lah cara kita nak letak ebook ni kat mana, itu dekat OnPay. Ok, dekat onpay.my. Mari saya tunjuk example yang saya punya dulu. Ni saya punya template belanjawan bulanan dulu. Dia akan tunjuk macam ni je. Bila korang pergi website ni macam ni, dengan ni kita kena tulis sendiri lah, kita kena design sendiri. Tapi senang je pun, tulis je. Lepas tu kenapa saya buat template ni, dan diorang boleh beli daripada page ni terus. So yang best pasal kita letak kita punya landing page dekat OnPay ni adalah kita tak perlu nak bayar monthly punya subscription. Bila kita ada website sendiri, kita tak perlu bayar hosting, tak perlu kita nak maintain website tu. Kadang-kadang orang nak pergi kat website kita, tapi dia kata, Min, kau punya website ni slow lah. So kita kena fikir macam kenapa dia slow. So kita tak tahu. So guna je orang lain punya servis yang harga dia murah je. Setahu saya harga bayar bulan-bulan RM55 je. Dan kita punya bayaran RM55 tu kita boleh transfer kat pelanggan kita. Contoh kita nak jual barang ebook kita RM50, kita letaklah, kalau dia orang beli dari sini, bayar guna credit card ke apa, guna FPX ke apa, kita harga dia RM51. So kat situ kita transfer dia punya charge untuk website ni kepada pelanggan lah. So itu cara je macam mana. Itu cara kita jual secara automatik. Tak payah kita nak, dah diorang beli lah, tekan hantar email lah. So itu leceh. Sebab kita nak side hustle yang automatik dapat duit kan. So inilah caranya. Last sekali adalah nak market kat mana. Sebab kita dah ada website, kita dah ada digital product, tapi orang lain tak tahu betul digital product tu
kira macam merugikan lah, sebab kita kena buat marketing juga. Kalau kita memang dah ada following yang banyak, senang je kita nak jual apa-apa. Kalau kita ada digital product, e-book ke yang paling power sekali tapi tak ada orang tahu pun, no point juga, sebab tak ada orang akan beli. Kita kena buat marketing. So cara nak buat marketing untuk digital product ni adalah kita kena buat content marketing dekat social media, dekat TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, dan kita letak link dekat situ. Kita punya content tu kena berdasarkan benda yang kita nak jual. Kalau contoh kita nak jual e-book, macam mana nak buat makanan sushi, kita punya social media tu kena share banyak konten-konten kita masak sushi lah, bagi orang lain berminat. Macam, uish, sedap je dia ni buat sushi So kita kena banyak kumpul dekat situ. Macam mana nak kumpul audience? Kita kena kumpul audience dulu. Audience, the right audience. Dan kena kumpul audience yang banyak, barulah apa-apa kita jual pun ada orang beli, insyaAllah. Okay, so macam mana nak buat konten yang berkenaan dengan audience yang kita nak tu? Itulah satu video yang panjang. Korang boleh check out saya punya course yang saya dah letak dekat Udemy. Cara macam mana nak buat konten short videos, macam mana nak cari niche, equipment apa yang sesuai digunakan. Dekat dalam course saya akan letak link dekat dalam description video ni, korang boleh check it out. Tapi ni course ni berbayar lah, tapi tak mahal pun. Harga dia mungkin puluhan ringgit kalau ada diskaun waktu tu. So korang boleh check it out, subscribe, tengok course yang saya dah buat tu, dan korang boleh belajar macam mana nak buat video, macam nak script video, cari topik yang sesuai, macam nak buat content, macam mana nak networking. Sebab kita punya businesses, kalau kita nak market dekat social media, pergilah ke course yang saya telah buat ni, korang boleh tengok. Dan kalau korang rasa course ni sesuai untuk korang, boleh jadi student saya kat sana. Okay, alright, so thank you tengok video ni sampai habis. Dan untuk minggu ini kita dah belajar cara buat duit melalui jual e-book. Tapi macam saya cakap, e-book ni banyak orang tahu, that's why ada macam-macam jenis lagi digital product. Salah satunya adalah e-book. Dan kalau korang rasa ada value, ada video ni bermanfaat, minta tolong subscribe dan like video ni supaya orang lain pun dapat tengok video ni. Okay, alright, so tengok video saya yang seterusnya. Next kita buat side hustle yang lain. Side hustle adalah side hustle Lalamove. Boleh ke kita buat Lalamove sebagai satu side hustle? Okay, tengok video saya yang seterusnya.